Aduh. Aduh. Cih. Pengacau. Pengacau guys. Apa nih? Nah guys. Oh, puh. Monster guys. Speed kuning. Okay. No, ya. Oh ya guys. Apuh. Ya. Hei, sudah muter ya deh. Oke. Monster. Saya spek kuning tuh. Spek kuning batal lupar guys. Gila spek kuning. Spek kuning batal lupar. Kuning guys, kuning. Kerape lah tuh. Saya main tuh. Aku mendajung lenti ya. Joran kok tadi. Ikan gelama. Ikan gelama. Ikan gelama. Aduh. Lucut. Cilaka. Aduh. Guys. Aduh. Sayang sekali satu gorgon lepas guys. Makan lagi guys. Makan lagi. Sayang sekali satu gorgon terlepas depan mata. Saya patut pakai sauk tadi guys. Sauk tu pula saya letak dekat sini. Ini saya ingat takut ada belida yang makan. Tu je. Ikan gelamak lagi guys. Ikan gelamak. Gelamak lagi. Ini keadaan kat sini guys. Keadaan sungai yang sangat indah kalau dipelihara, tidak diracun, tidak dikaran. Inilah dia.
Sungai masih bersih, tetapi itulah manusia ni susah saya mau cakap. Oke, ini dekat jeti je guys. Ada satu ekor udang besar, sepit kuning yang besar. Satu ekor ikan apa? Ikan gelama. Oke, kita teruskan. Oke guys, aku pun nak balik. Aku start dari pukul 3 tadi sampai pukul 6 dekat jeti je. Dapat yang korang nampak tadi satu lepas. Apek juga, udang besar. Dan juga ni sepit kuning ni aku dah timbang. Berat dia 250 gram guys. Memang sepit kuning kat Batalupa ni dia besar-besar. Okay, aku juga dapat ikan peri. Ada 2 ekor gelama. Aku tengok dia orang bermain-main, dia orang kejar-kejar kat sini. Hidup lagi. Nah, hidup lagi. Lagi ni. So aku rasa aku nak lepaskan balik sebab dia orang hidup. Okay, aku nak lepaskan balik guys. Aku tak nak bawa balik, aku bawa balik udang ni. Kalau udang tadi seekor lagi dapat. Okay, mana dia? Masuk. Aduh, aku nak lepaskan dua ni dulu. Masuk. Okay, aku nak lepaskan dua ni dulu. Lepaskan balik. Okay, semoga korang beranak. Ini satu ni pun aku lepaskan juga guys. Mana kau? Masuk. Okay, aku lepaskan juga. Okay lah. Kita dapat udang seekor. Kau dapat 2 tadi, cantik lah. Satu aku, satu bini aku. Ini bini aku punya lah ni. Satu je ni yang besar. Okay guys, jumpa lagi guys di video Sinta Ngenyit yang akan datang. Bye bye.